Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang berbahagia ini hasil kerjasama keluarga Sekolah Kebangsaan Seri Timur dapat juga mengadakan majlis ulang tahun Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jutaan terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Kesudian pihak tuan menjemput saya buat kali kedua, yang kedua bersempena majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya masih ingat ceramah yang lalu, dan malam ini sambungannya. Tak kira lah sama ada murid-murid putera putri memahami atau tidak, tapi saya yakin ibu-ibu bapa-bapa akan memahaminya. Seingatan saya, ceramah saya yang lalu 2015 2016, seingatan saya, maka cukuplah 10 tahun yang lalu. Jangan khawatir, memang ceramah saya tak lama, ya, jangan khawatir. Yang penting sambungan daripada ceramah yang lalu, kerana atas permintaan mantan wakil rakyat yang lalu, dalam ceramah, dalam diminta saya jelaskan berhubung tentang masa hadapan batu pahat ni berdasarkan kacamata ulama-ulama falak. Masa depan ni macam mana batu pahat ni, ya. Harapkan batu dah kena pahat, harapkan minyak melimpah dah beku, harapkan pedang dah patah kampung patah pedang. Apa lagi yang lain? Kerana apa? Kerana kebimbangan bahawa batu pahat ni akan mengalami perubahan drastik, ya. Tahun 2001 sampai 2015 saya ambil tanggungjawab untuk memantau sepanjang pantai Batu Pahat, khususnya Sungai Lurus yang dah lurus betul. Bimbang air masin akan menceroboh masuk sampai ke Seri Timur dan mungkin akan mengubah Seri Tenggelam di air masin. Kini dah kena dah, ya, paripurna. Saya tak nak bahas itu. Bimbang, ya, akan sampai di sini, dan kiraan saya boleh sampai ke Medirono, daripada Medirene sampai ke Medirono. Habis harta wong Jawa kabeh, wagiman, wagiran, wagilin, wagino, paling pekat wagio. Tak faham tak apa. Ayat 53 surah Fussilat. Ayat 53 surah Fussilat. Ba'da a'udzu
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Ayat 53 surah Fussilat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, kami akan perlihatkan kepada seluruh manusia sejagat akan bukti-bukti kekuasaan kami di segenap ufuk, di serata muka bumi, dari hujung ke hujung. Selagi namanya muka bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala zahirkan bukti-bukti kekuasaan, berlakunya perubahan bentuk muka bumi, berlakunya perubahan iklim, berlakunya perubahan cuaca, perubahan di alam lautan, perubahan di alam daratan, perubahan di alam tumbuhan, perubahan di alam haiwan, apatah lagi dah banyak kali berubah di alam manusia, dari biru tua ke biru nila, kini biru muda, tak faham tak apa. Janji Allah. Mahupun kata Allah, wa fi anfusihim, pada setiap diri manusia itu sendiri akan merasai betapa Allah Subhanahu wa ta'ala zahirkan kekuasaannya, di mana manusia mengakui betapa hidup ini bertambah-tambah tekanan hidup, bebanan hidup, desakan hidup, hatta yatabayyana lahum annahum haqq, hinggalah manusia sejagat mengakui bahawa janji-janji Allah dalam Al-Quran itu adalah benar. Sadaqallahul azim. Benar janji-janji Allah yang maha agung. Ayat 53 surah Fussilat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan, dan ianya merupakan amaran betapa umat manusia takkan dapat melarikan diri daripada menerima ujian, dugaan, cobaan di muka bumi. Apakah ujian, dugaan, cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan zahirkan? Perubahan di segenap ufuk, maknanya perubahan muka bumi yang kini nanti ustaz-ustazah, cikgu-cikgu boleh terangkan
kepada murid-murid putera-puteri dengan satu istilah bahasa Inggeris, climate change. Climate change yang kita hanya mampu terjemahkan dalam bahasa Melayu perubahan iklim. Iklim tu apa? Iklim tu bahasa Arab. Bagusnya orang Melayu, apabila Rasulullah SAW sebut iklim, orang Melayu pun sebut iklim. Maka perubahan iklim, perubahan bentuk muka bumi yang mempengaruhi alam kehidupan, alam lautan, alam daratan, alam tumbuhan, alam haiwan, alam manusia. Tanya cikgu berusaha kita, dulu kita belajar ilmu alam, lepas tu tukar nama geografi. Geografi, tak faham ke tidak apa makna geografi? Geo tu bahasa Yunani, membawa arti bumi. Geo tu bahasa Romawi, bahasa Yunani, Latin, yang bawa arti bumi. Geografi, ilmu berasaskan bumi. Mengalahkan cikgu pula aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi saya tak kisahlah, murid-murid tak faham pun tak apa, kerana dah tak ada UPSR lagi. Tak apa, takkan keluar peksa pun. Tapi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah kena faham betul-betul climate change. Cakap putih belakang no. Ada ceramah maulid tajuknya begini. Ini sambungan ceramah 2015. Tajuk hari ini bersempena menyuruh Rasul, tajuknya climate change, perubahan iklim. Boleh juga disebut perubahan cuaca, boleh juga disebut perubahan pada alam kehidupan, alam lautan, alam daratan, alam tumbuhan, alam haiwan, dan alam manusia. Apapun alam manusia dah berubah banyak kali. Alam manusia berubah dulu. Biru tua, biru nila, dan kini biru muda. Ya, 2 tahun lagi jangan tanya saya. Ya, nak nyatakan climate change yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perakukan sebagai peringatan dan amaran Allah kepada kita, di mana kita akan berdepan dengan situasi yang semakin mencabar. Itulah ujian, dugaan, cobaan. Dah pandai itu. Pasti tengok cerita Tan Sri Piramli, dah lama meninggal dunia. Coba. Tapi persoalannya, bolehkah murid-murid putera-puteri menghadapi? Ya, kerana dalam bahasa Inggeris, Allah bergagak no bahasa Inggeris, murid-murid putera-puteri hidup dengan struggle and survival. Oh no. Siapa guru bahasa Inggeris di sini? Terangkan nanti. What's the meaning? Struggle and survival. Kita bukan lagi zon selesa, ya. Kita hidup dengan struggle.
dan kita hidup dengan survival. Mampukah untuk meneruskan kehidupan? Kerana kita akan berdepan dengan satu situasi yang kini kita telah rasakan. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sejarah, ini baru cerita sejarah. Sebaik sahaja baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ibadah haji yang disebut Hajjatul Wada. Itulah haji yang pertama buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah haji yang terakhir buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai catatan sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah haji hanya sekali, dan Rasulullah mengerjakan ibadah umrah sebanyak 4 kali. Baik. Pada 13 hari bulan Zulhijjah, 13 hari bulan Zulhijjah tahun yang ke-10 Hijrah, Rasulullah wafat tahun 11 Hijrah. 13 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Selesai sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ibadah haji. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun membuka kemahnya di Mina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah letakkan barang-barangnya di unta tunggangannya, mengesahkan Rasulullah akan meninggalkan kota Makkah, dan Rasulullah telah sempurnakan ibadah haji 13 hari bulan Zulhijjah. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat yang terpenting. Antara wasiat yang Rasulullah sampaikan melalui khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, saya kemukakan antara intipati isi penting dari khutbah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mina. Inna zaman qad istadara kahayati, bahwasanya zaman itu akan beredar dan beredar dan beredar. Apa maknanya? Seperti awal kejadiannya. Apa yang Rasulullah maksudkan? Dalam bahasa orang putih, ada bahasa orang putih belagaknya, letters and letters and letters. Tak faham, tanya tuan guru besar. Tapi anak-anak kita faham, kerana dia boleh buka iPad, tekan, maknanya dia faham bahasa Inggeris tu. Tapi ketika ujian bahasa Inggeris tak lulus juga cikgu dia. Macam mana? iPad tu kan semua bahasa orang putih. English language difficult, tapi pandai pula micik-micik tu. Tuan-tuan, makna itulah kehebatan. Kita kata kaedah PNP. PNP. Kerana saya ada diploma pendidikan UPN. Itu yang tahu PNP itu apa?
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi tak ada cikgu, jadi yang bukan ini. Dengar, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, karena dulu saya ngajar pedagogi, kini saya ceramah indragogi. Tak faham tak apa, sakitkan diri. Cikgu fahamlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perakukan bahawa zaman akan berubah. Zaman akan berubah. Perubahan zaman itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbangkan. Kebimbangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu ke umat ini menghadapi perubahan zaman. Letters and letters and letters. Zaman berubah, maka cabaran bertambah, tekanan meningkat, bebanan semakin berat, desakan hidup memuncak. Tak faham tak apa, dengar. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbangkan. Mampu atau tidak umatnya yang akan menghadapi perubahan zaman. Dulu lain, sekarang lain. Dan perubahan ini menyeluruh, semua berubah. Alam lautan berubah, alam daratan berubah, alam tumbuhan berubah, alam haiwan berubah, alam manusia dah confirm pening perubahan. Semakin ramai menjadi pelakon pembantu terbaik untuk teruskan hidup. Tak faham tak apa ini. Sanurihim ayatina fil afaq. Perubahan ketara. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam perakukan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Idza kasural mu'tafikat zakatil ard. Idza kasural mu'tafikat zakatil ard. Apabila banyaknya berlaku pencemaran, kerosakan, maka bumi dipulihkan. Ya Allah. Apabila banyaknya berlaku pencemaran, kerosakan, maka bumi dipulihkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kata kita di kalangan para sahabat pun bertanya apa yang Rasulullah maksudkan apabila banyaknya berlaku pencemaran, kerosakan, pencemaran di alam lautan, kerosakan di alam lautan, pencemaran di alam daratan, kerosakan di alam daratan, pencemaran di alam tumbuhan, kerosakan di alam tumbuhan, pencemaran di alam haiwan, kerosakan di alam haiwan, pencemaran di alam manusia, kerosakan di alam manusia, maka Allah akan pulihkan. Pemulihan yang berlaku di alam lautan, pemulihan
di alam daratan, pemulihan di alam tumbuhan, pemulihan di alam haiwan, pemulihan di alam manusia. Tak apa, murid-murid tak faham pun tak apa, dengar je. Datang pun dah cukup baik. Sekurang-kurangnya saya dapat jelaskan perkara ini. Saya pun dah beberapa kali beritahu kepada Jakin, tak payahlah lantik saya lagi sebagai panel pakar falak kebangsaan bawah Jakin. Kenapa cikgu? Allowance seating jatuh cikgu. Dulu saya datang dia kasih 1,000. Tak dapat 1,000 dah sekarang. Sejak PMX ni tak faham tak apa tu. Allowance seating tahu cikgu kan? Tahulah kan. Sekali datang masyarakat dapat 1,000 je. Senang-senang. Jadi kita kena banyak jadi jawatan kuasa lah. Yang tak dapat gaji jawatan kuasa PIBG je. Apa kesiannya tuan kan. Kena cari duit pula lagi pening. Macam saya best jawatan kuasa ahli panel falak. Malu anak-anak ini. Saya datang ke dalam city ni 1,000. Duduk je saya 1,000 je. Spesial cikgu-cikgu dapat gaji 3,000 betul rumus berlepas kelas. SKT hendak pula markah cikgu gaji. Ya Allah tak faham kau. Senang macam saya. Datang duduk saja sign 1,000. Tenor tak. Oh. Tapi nanti kena jawab semua. Tak jawab dekat dunia, kena jawab di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu saya tak, kalau tuan-tuan tak faham pun tak apa, dia dah makan. Yang faham-faham lah kan cikgu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baru 9.50, baru 35 minit saya beraksi. Cukupkan 40 minit lah. Panjang-panjang pun tak apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbalik dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, betapa kebimbangan Rasulullah SAW berhubung tentang cabaran, ujian, dugaan, cobaan umatnya nanti selepas kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah wafat 1400 tahun yang lalu, tempoh yang lama, dan kita tak dapat nafikan. Kini kita berdepan dengan perubahan alam. Perubahan alam yang boleh kita terjemahkan dengan bahasa orang putih, climate change. Ustaz pun dah pernah sebut perubahan alam, yang kita terjemahkan lagi mudah, perubahan iklim. Ceritalah, cerita supaya murid-murid dipaham. Ceritalah. 2014, atas perundingan saya, Wakil Rakyat, Menteri Besar, dengan JPS. Nanti tanya Guru Besar, ini tak patut atau JPS tu binatang apa? JPS. Untuk kita carilah duit, selamatkan Senggarang yang bakal tenggelam. Perkiraan saya tenggelam daripada Parit Botak tu, Pekan Senggarang,
Sungai lurus, kores, sampailah ke Tanjung Labu. Titik Tanjung Labu. Dulu ni cerita 2010 saya tak panggil Tanjung Labu, saya panggil Pulau Labu. Tanjung tu jadi pulau. Jadi pulau. Macam juga Pulau Pasong, Pulau Kerengga, itu asalnya seperti Tanjung tu. Tu darat tu. Saya bersama dengan YB mantan lah, YB Jaafar Hashim, Tuan Jaafar Hashim, untuk pergi ke rumah asalnya, iaitu tangga batu rumah asalnya tu dah jadi laut. Dan saya kira rumah yang jadi laut tu nak menuju ke pantai tu taklah jauh, lebih kurang 300 meter. 300 meter dah jadi laut. Menakutkan. Jadi Tanjung Labuh tu dah putus. Itu kau nama Tanjung putus. Dah jadi pulau lah. Saya pun kata namanya Pulau Labuh. Alhamdulillah JPS dapatkan juga peruntukan juta-juta dengan cakap banyak. Yang penting juta tu. Kalau dapat tu insya-Allah ni juta-juta tu boleh buat 20 sekolah setimbul. Berapa ratus juta untuk kita sambungkan Tanjung Labuh tu, dan kita nak buat benteng dari Tanjung Labuh sampai ke Sungai Lurus, bukan Sungai Bengkok, lurus sampai nak selamatkan. Alhamdulillah, dia usaha-usaha yang kita mampu buat. Alhamdulillah 2014 terlaksana semua. Tapi 2025 dah melepasi 10 tahun. Jadi tak boleh. Sebenarnya kena tinggi lagi. Kena tinggi lagi. Kalau tak tinggi semua kena pindah ke parit Medirono cepat. Seri timbul bakal jadi seri tenggelam. Jadi kalau lepas saja air itu memang sampai ke teluk, sampai ke parit Kemang, sampailah ke sini air masin. Air masin dah masuk, dia tak nak keluar. Surut-surut, dia tak nak keluar. Habis. Sebab itu saya pujuk orang kampung Sungai Lurus, juallah seekar 100 dengan saya. Ustaz nak beli seekar 100. Macam mana Ustaz? Aku tahulah, yang penting kasih aku 100 seekar. Ustaz nak buat apa? Jangan tanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah doa tuan-tuan Allah Ta'ala kabulkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampaknya drag lagi ikut hukum adat. Macam al-adatu muhakkamatun, ikut hukum adat ni. Saya akan ceramah di sini air masin ni sepatutnya, tapi air masin tak ada lagi lah tu. Ni kan orang kampung sini pemurah, buat maulid lah, buat sambutan raya lah, mujur tak ada pertandingan karaoke. Kalau ada karaoke dah lama kelam sini, tak faham apa. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala kabulkan tuan-tuan. Ikut perkiraan saya, hari ini kalau saya ceramah ni air masin ni. Orang Jawa ngomong apa ya? Modal. Gelarang itu. Tapi dah mati pokok-pokok tengah air masin. Perubahan. Maknanya kita akan hidup dengan struggle aja. Binatang apa tu struggle cikgu?
struggle dan survival aja. Ya Allah. Pun begitu, orang tua-tua kita dah struggle. Sebab itu orang tua-tua kita buat maret, parit, lebih lama, parit, lebih dari maret, tak kisahlah. Dia parit tu dia mohon hemat jin dia, tak kisahlah. Yang penting kesungguhan orang dulu, usaha dia dalam menghadapi perubahan. Kerana berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni akan berdepan dengan perubahan alam ini sebaik sahaja kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini dah 1400 tahun. Alhamdulillah, aman dan damai, tentram bahagia. Tuan-tuan dapat meneruskan hidup. Harga sawit pun alhamdulillah, ya. Dan setahu saya, Pontian, Batu Pahat, sawit dia tak berapa melawas berbanding dengan daerah tertinggi, teruk melawas. Begitu juga daerah amat segar, amat segamat. Tak segar lagi, dah ada gegam pun melawas sawit dia. Tak faham tak tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu perubahan daratan. Belum cerita perubahan lautan, di mana ya, laut semakin panas, permukaan laut semakin panas, yang kita sebut global warming. Maka nanti hidupan laut akan berubah. Hidupan laut akan berubah. Akan datang ikan kembung tak ada, ikan tenggiri tak ada. Ada yang ada rumpai laut. Akan datang kita makan rumpai laut. Suka tak suka, pandai-pandailah nanti makan rumpai laut macam mana, apa rasa. Pandai-pandailah goreng ke apa ke, tak faham tak apa, dengar je. Apabila laut semakin panas, ikan-ikan semua sembunyi di dasar laut. Ikan yang tak survival akan pupus. Tapi ikan apa yang survival? Ikan buntal lagi. Tak faham tak apa. 2015 ingat lagi, waktu saya ceramah sini, sebelum ceramah saya pergi ke Tanjung Labuh. Tanjung Labuh ada persatuan pecinta sejarah Tanjung Labuh. Saya bersama dengan pegawai daerah kecil, tak apa nama, penuh pegawai daerah kecil Rengit, sekarang dah jadi yang dipertua Majlis Perbandaran Segamat. Masa tu dia Rengit. Buat apa pergi sana? Saya menyerahkan kepada pihak Persatuan Pencinta Sejarah Tanjung Labuh bubu. Tak ada cerita lain, serahkan bubu. Kenapa nak cerita serahkan bubu? Saya nak buat pemerhatian ikan apa yang mampu hidup di Batu Pahat. Kenapa Ustaz nak tahu? Nak tahu, orang semua tak tahu, tak apa. Ikan apa yang boleh hidup di Batu Pahat apabila cuaca kita sekarang ni global warming, pemanasan global. Semua kata panas. Ya, apa kesannya kepada alam lautan? Maka dia orang pun ambil bubu, letak dekat Tanjung Labuh, memastikan bahawa air surut pun bubu tenggelam. Ya, saya kata 24 jam ambil
tunjuk pada saya nak balik ke Johor Bahru lah. Kenapa? Action lah. Kita kata orang Johor Bahru apa? Orang kaya apa? Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, lepas 24 jam masing-masing angkat bubu ditunjukkan yang ada ikan buntal 12 ekor. Ikan lain tak masuk. Menunjukkan ikan-ikan yang survival sahaja boleh hidup. Akan datang kita akan mengalami kepupusan ikan-ikan. Ikan yang sedap-sedap akan pupus kecuali kita ternak sendiri. Ikan siakap kena ternak sendiri. Ikan kembung kena ternak sendiri. Jadi ikan yang boleh hidup nanti ikan yang banyak tulang saja yang boleh hidup dekat laut. Kenapa dia banyak tulang? Dia survival. Ya Allah. Maka akan datang ikan ni hanya boleh buat baja. Bukan boleh buat. Kenapa? Ikan yang banyak tulang aja yang boleh hidup kat laut akan datang. Jadi siapa nak makan? Oleh itu ikan buat baja ataupun ikan kering. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, ni kesan. Dan lepas itu laut penuh dengan rumpai. Tak apa, bila rumpai datang, rumpai tumbuh, dugong pun banyak. Dugong banyak datang. Bangunlah. Kita berebut dengan dugong. Tak faham tak apa dengan aja. Perubahan. Hari ini nak cerita apa dengan anak murid-murid kita biar dia tahu sedikit tentang ilmu alam dan ilmu sains. Climate change. Tuan-tuan pernah dengar dulu selepas kerajaan bersenang-senang tewas, cuaca dah macam gini ni, maka masing-masing bercadang. Selepas ini apabila dah berlaku perubahan dekat daratan ni, jadi perubahan laut tuan-tuan, kelapa sawit dah tak sesuai lagi untuk tanaman. Kenapa? Kos kelapa sawit terlalu bergantung dengan baju. Kalau ada pun kelapa sawit 10 hektar boleh. Kalau 3 hektar tak payah. Kos baja, penyelenggaraan. Kenapa? Perubahan iklim. Maka saya diminta oleh unit kabinet parlimen tu, apa cadangan? Maka saya mencadangkan tanam buluh. Rumah saya pun tak tahu. Nanti dia marah saya. Kenapa tanam buluh? Itu aja yang akan sesuai di bumi kita, yang tak payah pakai baju. Kelapa sawit terlalu bergantung dengan baju NPK, natrium phosphorus kalium. 18 dah tak boleh lagi. 16 dah tak kuat lagi dah. Harga dah naik. Harga racun naik 4 kali ganda. Harga baja naik 3 kali ganda. Yang tak naik gaji guru dah. Pun dah jadi cikgu juga, dah tahu gaji guru tak naik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, survival and struggle, akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya kita kena ramai orang yang bijak-bijak lah untuk teruskan hidup. Bagaimana? Itu baru cerita alam lautan, alam daratan, alam tumbuhan. Aku nak cerita ni. Kalau cuaca macam gini, banyak pokok yang akan tak subur dan mungkin pupus. Nanti pokok lain yang tumbuh. Pokok apa yang tumbuh? Pokok yang banyak duri akan tumbuh. Ya Allah, tuan-tuan. Jadi cabaran akan datang, kita pun akan lupakan tongkat Ali. Tongkat Ali pun dah tak boleh tumbuh. Kaki Fatimah pun dah tak boleh tumbuh. Yang tumbuh seminggu je. Tak faham tak apa. Dengar.
Ini maksud climate change yang ramai tak faham sebenarnya dan mungkin sengaja tak nak dipahamkan. Climate change, alam tumbuhan, alam haiwan, ya, alam haiwan akan pupus. Haiwan yang tak boleh struggle, tak boleh, ya, survival, habis yang boleh hidup, monyet je yang hidup. Monyet boleh hidup, biawak boleh hidup, dah kita. Babi hutan yang hidup, dah kita bertengkar dengan babi hutan, bergaduh dengan monyet. Astagfirullahaladzim. Survival. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, bagi mengakhiri ceramah, dan habis ceramah, ya, tuan-tuan sedar tak sedar, dah 40 minit saya ceramah. Cikgu rasa sikit ni ke? Tak sahaja dia menyembang, ceramahnya menyembang ni sekejap. Kalau ceramah qala Allah Ta'ala fi kitabih aziz, ya Allah, 2 minit macam mengucap. Sebab itu khutbah semua ngantuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, betapa sukarnya hidup di akhir zaman. Hidup yang bertambah-tambah tekanan hidup. Hidup yang bertambah-tambah bebanan hidup. Hidup yang tak boleh lari daripada desakan hidup. Bagaimana kalau aku berada pada zaman itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Idza kharaja ar-rajul min babi baitihi kana lahu malakani muwakkalani bih." Apabila seorang lelaki keluar daripada pintu mulut rumahnya, jangan bimbang, bersama-samanya 2 malaikat di sebelah kanan dan di sebelah kiri yang senantiasa mengawasinya, Langkah pertama meninggalkan rumahnya, lidahnya menyebut, idza qala bismillah qala al-malakan hudita ya fulan, hudita ya fulan. Langkah kanan, step ahead. Lalu dia menyebut dengan penuh keikhlasan, bismillah, dengan nama Allah. 2 malaikat di kanan dan di kirinya mendoakan untuknya, hudita ya fulan, hudita ya fulan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi hidayah, petunjuk kepada kita sepanjang kamu berada di luar rumahmu dalam usaha baik. Baik. Wa idza qala la haula wa la quwwata illa billah. Apabila seorang lelaki yang telah meninggalkan rumahnya menuju ke mana-mana tempat usahanya, setibanya di tempat itu,
Lidahnya menyebut la haula wala quwwata illa billah. Dua malaikat yang berada di kanan kirinya mendoakan untuknya, lalu menyatakan wuqita ya fulan, wuqita ya fulan. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa memelihara dirimu daripada apa jua perkara yang tak diingini, sama ada aksiden, insiden atau apa-apa jua perkara yang membebankan, apa-apa jua perkara yang menyusahkan. Sebaik sahaja selesai mengerjakan, menyempurnakan urusan kerjanya, lalu dia dengan penuh harapan menyebut tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah dirilah kepada Allah. Dua malaikat di kiri kanannya mendoakan kepadanya, lalu menyebut kufita ya fulan, kufita ya fulan. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan apa jua kekurangan yang ada pada diri. Allah sempurnakan apa jua kecacatan, kelemahan yang ada pada usaha-usahamu. Lalu baliklah dia ke rumahnya dengan mendapat 3 jaminan. Yang pertama, petunjuk dari Allah. Yang kedua, kekuatan pertolongan Allah. Dan yang ketiga, mendapat peliharaan, penjagaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah wafat pada tahun 676 Hijrah, dah wafat 800 tahun yang lalu, mengemukakan hadis-hadis yang semakna dengannya. Riwayat Imam Abi Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, untuk memudahkan sebaik sahaja keluar dari rumah, sebutlah dengan sempurna Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Moga-moga dapatlah meneruskan hidup bebas daripada tekanan hidup, bebanan hidup, desakan hidup. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, saya yakin saya dan tuan-tuan boleh beramal mudah. Bukan nak beramal mambang api, mambang air, mambang tanah, tak ada, mudah aja. Kehidupan diteruskan. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Jangan takut, jangan bimbang dengan climate change. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Ya, 2 malaikat sentiasa mengiringi kita. Kita tak payah bayar gaji, malaikat pun tak pernah claim overtime itu dengan kita. Kita dalam rahmat Allah. Tetapi untuk kita menghayatinya, kita faham betapa hidup ini senantiasa perlukan 3: hidayah dari Allah, pertolongan di sisi Allah,
peliharaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha diteruskan, doa jangan diputuskan. Sekali itu dulu yang dapat dikongsi bersama. Salah silap mohon tukaan pemaafan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud dan jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak yang telah disampaikan oleh Bapak Bahagia